Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang kampung Ajul Laksamana rame. Cuma begitu lagi kami. Bukan hanya temangan sekot tadi udah. Pegawai daerah ron. Dengan ulun tuan hemat mentua ayah yang berbahagia. Pak Sabah ketika sahabat Rasulullah gejak bakulah pada tempat wudu. Rencana kena wudu. Dalam perjalanan gejak menuju pada tempat wudu, merempok sidra urun tuha pada tempat wudunya. Geberi salam oleh sahabat Rasulullah. Assalamualaikum. Hana gesebut urun tuhanya. Geberilah salam yang kedua. Assalamualaikum. Hana gesebut lam urun tuha yang nak patulah. Ino punya pula. Hai, ajuno nya pula ke tempat duduk. Ya. Dia tanya bawa kampung Ajun, menyena urang kampung ya Ajun ini tidak bisa lagi berdua ke hendak tu yang pah dah tu palut pun taruh mati. Palut. Betul dampa bapa mungkin ke lepau. Taruh mati Ajun deh. Tetapi sahabat Rasulullah hana berakal lewat lagi awak Ajun Laksamana. Gebrilam salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita banyak kalau disalin kawan mantau cerita dulu kau pun dah naik kau hana konsentrasi wala. Dia mantau cerita dulu kau kan salin kawan. Pun kesoal dulu kau. Hai sahabat. Hanapu kata bisa ni materi. Lenya memang manusia bentuk rupa hidata Allah Taala buat. Tapi len hana sama lagi Allah Taala buat hidata manusia. Lenya iblis. Lenya syaitan. Hanapu kata bisa ni materi. Berarti malamnya dia bisa ni mana tahu na sisa-sisa jin yang katanya ini ya julak sama dia. Cuma dalam kala ni lebih satu tiga puluh kala ino Ajun Laksamana kurangnya urut ramai je. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik je ni tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ajaba da'watana bil fadli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima katsira. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Wa qala fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis
Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aydan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa saraka rasulul habibun nabil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kana qawli hadha mardiyan 'indak faftah qulubahum wa sam'ahum wa absarahum wahdihim ila siratikal mustaqim birahmatika ya arhamar rahim. Hadirin kaum muslimin, umi dan ayah pengunjung dakwah yang mulia. Buat langkah yang pertama, marilah saban sari sabi-sabi bersepenuh hati pray bertanya kepada Allah, yang mana oleh Allah hingga saat malam yang berbahagianya Allah mantap menakdirkan kepada kita untuk saling bertatap muka lagi rupa. Allah mantan beri ketanya umur panjang. Allah mantan beri ketanya kesehatan, kesempatan, sehingga ketanya akan berhadir bak menasah yang ketanya cintai. Guna dan tujuan mencari keridaan daripada Allah lewat ketanya dan peringati maulid baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, rahmat dan sejahtera yuh manteng angin jiput, dalam laut pun manteng bergelombang. Kita persembahkan kepada sidro Nabi yang rayu, Nabi Mustafa, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putra daripada Abdullah, boh jantung daripada Siti Aminah, nebelahir Allah di Negeri Mekah sebagai pemusnah kekufuran dan berhala. Dengan hadirnya baginda Rasulullah, dengan lahirnya baginda Rasulullah, maka harkat martabat manusia Allah angkat setinggi-tingginya, terutama harkat martabat kaum awam. Selawat bertegakan salam kita persembahkan kepada keluarga, sahabat, kerabat beliau sekalian, yang mana mereka bersusah payah membantu baginda Rasulullah dalam memperjuangkan agama Allah. Doa dan restu kita bersama kepada para alim ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, yang mana mereka semua merupakan sirajau wa munira. Tanzim wal ikram yang mulia kepada Tunku Imam Mugib, Tunku Imam Gampung, Tunku Imam Menasah, Kure-kure tuan pimpinan dayah, pimpinan balai yang di Gampung Ajun Laksamana, Kure-kure tuan yang akan berhadir Pak arena dakwah Pak malam yang mulianya, dan juga kure-kure yang belum sempat hadir, takziah wa ikram kepada ulun-ulun mandub yang mulia. Juga kepada Tunku Besi, urung yang susah di dalam desa kuit lorongnya bidamang lorong di harta kehabis gajian nama guna. Tuha pun, tuha lapan, tuha adat, tuha pakat yang di Gampung Dusun Ajun Laksamana, tokoh-tokoh pemuda yang susah payah membuat acara lagi nyorupa. Semoga pemuda-pemuda yang membangun syariat Allah yang mulia lewat memperingati maulid baginda Rasulullah, yang kana perumoh kubagahna perumoh, yang kana perumoh yang gohdamna kubagahna, yang gohdam penerimang lima tuan untuk murah dinami. Yang guna pemuda yang bangun-bangun agama, jok lima mayan tako. Terbaik. Ayah muda yang galak ke Rasulullah, yang cinta ke Rasulullah, aku nyawa muda yang galak.
Baik nak cuak anak muda-muda yang nak Honda, yang nak motor, yang duduk gede. Yang kau dah gede ke? Anak god, ijak belatah ke yang temayang, gudang Honda bawa isi ijak. Itu yang ijak bangun-bangun panggung malamnya kan agak lagi rupa. Ni cuak je mana mama yang tak tahu. Kemudian handai tolan serti pandai umi-umi, mak-mak, mak-yuk, mak-bik, mak-neh, mak-ngoh, mak-cik dan mak-mak yang lain yang tak berhadir. Anak-anak ulun tuan, adik-adik ulun tuan, kakak-kakak ulun tuan yang tak berhadir bah malam yang mulia rayanya. Wabil khusus kepada seluruh hadirin, umi dan ayah ursi ulun tuan yang mulia yang Allah. Mak, ayah ursi ulun tuan yang Allah muliakan. Nah, rencana ni tengok ceramah. Betul. Tiga hendak buka ceramah maulid baca semampu dan tuan rencana bawa berjujur. Gak habis urun kampung aju laksamana ajak kena. Ana. Oka pagi si. Awak tejuk pemanok PKH dengan BMT narame. Kajuk kukuh tu menuju ni. Nyan yang bak preh pemanok PKH anti yang cek-cek uro ni rupa dia. Bak ceramah takik ke kuut macam tu. Nantinya ditanya umat Muhammad, lagi Allah Ta'ala buka malaikat Jibril. Umat Muhammad ubud-ubud, tu'ek-tu'ek. Tetapi waknya tak ampun dah pun berita. Maka urunnya kah nak tojak. Pakai urinnya nak ramai urunnya. Ramai. Kagot buting mak baju hubu kah ujak dia. Nentuk mak ni ceramah. Malamnya lagi pangking begah tu. Yang ceramah itu urun nerangkan urun Aceh Utara. Yang ceramah itu urun nerangkan urun Aceh Pidi, ke urun Laut Sumawai, ke urun Aceh Damiah. Yang ceramah itu urun neran malamnya Aslang Bari, Asli Barang Aceh Raya. Kelenduk dia ada yang kata kedua-dua. Nanti ingat lagi urun kahwin kan? Yang kau ada untuk panjanci dulu. Len asli urun Aceh Raya. Len tinggal di Cek Geung. Tetapi lawiknya bagi keluarga awak ni nak lu beradu. Depan beradu. Sebab dah untuk SPBU. Len bagi awak beradu. Tapi lu nak segi urun Cek Geung. Nama dulu tu dia buka khabar nak tu gunung baca dah ni. Baik, no rute ke awak dah macam tu kan kan apa ke. Ma, ayah, lagi apa mungkin pegang tumpingan bawa drone. Bertanya macam tumpu roh anak galak tadi mau ceramah. Sebab nak urut Tuhan ke mana? Lemau punya nalu minah roh anak galak. Nya betul. Nya. Lu tu pada kalau tanya mamanya. Nya. Nya. Lu buka bawa aju laksamana. Lemau handat nalu minah roh. Nya apabila lemau yang hendak tunang pelek. Punya lemau kalau tunang pelek, kau minah dalam roh je. Maka di malamnya bertanya urang Aceh Raya, kau kap capi gaknya tu lagi nak gitu budak. Nya haing dingo kana di mak dia awak. Malamnya mak dua membuka bilai belah warna lagi. Malamnya lun han lem penuhi kipan keinginan warna. Nanti ngoleh. Malamnya hemang tuah lun han lem penuhi kipan keinginan warna. Karena di antara kitanya yang pertama kejabat ceramah jangan dengku. Kadang-kadang dengku HPKI kan? HPKI dengku banyak. Hai masuk PKI pendek kecil hitam. Tapi udah pemuda-pemuda karena tahu berjaya. Ungu kada heplo, tapi anak hihi 18 dah kan? Kailan? Nenek kadang dengku kadang-kadang kaji awak. Ataupun nak sebahagian bertanya pejabat dakwah jak preh lucu. Len tuan pelawak. Nya perlai ke lucu undang sunday baik kita usul belah bagi. Ataupun nak sebahagian bertanya pejabat dakwah jak preh lagu. Len tuan penyanyi yang perlai lagu tengah undang ayu penting bak bagi.
Kadang punya nunduk ino, nunduk ino ceramah tu lah. Yang luar rumah, untuk main nonton ikatan cinta atau kisah tapol. Tanya, kau tu kadang bang boleh ngayah tiga, yang dah mahati atau tapol. Hai tu, hai. Dapat kebanggaan si Rasulullah di rumah, ada genyo, tarik nak ceramah dulu. Bah mana tu di rumah benda ceramah. Oh, apa kecil? Ada mi na kampung orang gapah nama anu le ya. Kampung gak kata dai tung ramai anu mi ina kan mi dah anu mi mah nama anu le kampung aja sama na. Lagi te tu raja manu dah benda. Kereta. Benda anu mi tu punya benda ditung. Kai le. Kampung mak. Nyam ni dah awak rai kan dai tim bak dia nyawa. Yang tu ino alah yang kuih dai tu bukan. Yang kedua, kamang hati orang. Nah, rencana kedua, karena itu maklum, hanya dengan hantam orang. Dan dakwahnya tidak patah betul. Tahu dia hai dia ya. Lu hanya lagak buka hafal lagi kau. Lu hanya lagak lagi buku ceramah lain ceramah Aceh Utara, Aceh video, biru, hanya lagak lu Aceh Raya. Lagi na je buka. Nah, tengok tadi kau. Kasihan untuk tengok ceramah. Kasihan. Betul. Nadu. Kebi. Punya kebi tentanya bawa. Malamnya umi dan ayah bertanya tu nombor sahur nombor sapat guna dah peraya acara Isra dan Mi'raj nah. Isra Mi'raj. Yang baca gitu. Kamu tahu apa? Mula-mula tunggu Isra Mi'raj. Maulid nah. Kama Dulu buka cerita ini panjang pun malu. Kalimah kalan. Nak ganda. Ganda. Kau tu tak mengapa tengok di mana. Nyolong cerita ini panjang pun malu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nepegah ni Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Nanggro Banten. Kejap pun diarak. Habis umum kena pegang jangan bakaran kitab semua pun diarak. Bakaran kitab lebih hebat hukum. Pun pegang oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Wa'lam annal i'tina'a bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'damil qurabah. Wa'lam berada pun dia kata. Yang kena ni bertanya lainnya belajar dong. Terang-terang dong baik kamu dong. Bahawa sesungguhnya memperingati Maulid baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min a'damil qurabat bertauhid merupakan jalan untuk berdoa dengan Allah. Ya. Tabraya urut rahim Nabi jalan berdoa dengan Allah. Baik dah fikir nak tu dah beraya Maulid Nabi. Tabraya kalau ni ke Nabi jalan berdoa dengan Allah. Yang nak pergi gajah-gajah tu pun nama. Jok hidup dulu lah kau. Mati mana tak bawa bombong hidup. Kama. Makanya negara yang terdaftar dengan Bak PBB 170 negara. 120 negara yang awaknya mandu memperingati Maulid ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk budaya di Indonesia di Aceh. Maka Nabi Isa dan Nabi Muhammad lahir sekitar 50 tahun. Dengan wafat Nabi, diperingatilah Maulid besar-besaran di Baghdad, di Krikil, bahagian Palestin bahasanya, oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di bawah pemerintahan Raja yang Agung Malik Al-Muzaffar. Diperingatilah Maulid besar-besaran sekitar 50-60 tahun diperingati Maulid. Takkan nanti diperingati Maulid. Jadi sejarah berbuka hidayah panjang pun diperingati Maulid. Diperingatilah Maulid besar-besaran oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di Krikil bahagian Palestin bahasanya 50 sampai 60 tahun. Pakon lantaran ulun Islam dengan ulun kafir kadek kat kapal. Selama 200 tahun perang. Ada sama lagi perang dengan RI. Bedanya ulun gam dekat bombing kan nadek. 2 orang habis pun nak entah. Ini 200 tahun nadek.
Nanggro perang kacai. Orang Islam kapatah semangat. Bedah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ke melawan Katolik. Katolik bahawa yang dipimpin oleh Richard Mailhas, raja yang berhati singa. Lumut perang. Hantado hanunang mujur-mujur, ngedepung mujur-mujur. Mukluki ngedepung bahasa Prancis. Hantado hanunang wartutu. Pak Watenya juga fikir Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana cara merebut kemenangannya. Nanti ngomong undanglah seluruh ulama di Nanggro Baghdad untuk tulis buku selawat ke Rasulullah. Lepas ulama di Nanggro Baghdad undang ditulis buku selawat ke Rasulullah karena udah masanya ke habis tua ke Rasulullah. Tulis buku selawat. Sekian banyak ulama lepas yang nak buku selawat yang ditulis oleh Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji yang dibaca di gureng-gureng dan yang gureng. Gejak buku selawat yang ditulis oleh Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji. Kebaca selawat dalam perang, menang perang, talo di syat lain khasnya. Raja yang berhati singa. Apa dia kata lu sakit raja di syat lain khasnya. Di pengumuman. Uronyo so manteng yang boleh ke. Ubi hadiah pemantang yang tidak dia. Jika dia raja yang berhati si. Kaku bina doktor malinja. Han boleh memang buah. Ubina tabik yang nak kumih, yang nak kumih mandung ja. Han boleh. Ubina dukun diajun nak dukun dia. Mana? Ubena dukun-dukun yang dia baca encing, yang hana baca encing, mandung jak, ham boleh. Yang kedua tu yang jak, ham boleh. Bak watenya, dia menyamarlah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai perempuan. Padahal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi kerisyat lain khasnya raja yang berhati singa bunuh. Payah poh mati. Pakar kakak Sultan Salahuddin Al-Ayyubi jidrak diperkosa oleh yang dipoh mati ni risyad lain khasnya. Tetapi yang menunjuk dah bakar memang dua duno hati Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tujuan yang dalam berobat bukan untuk membalas dendam, tetapi bagaimana cara risyad lain khasnya berdamai dalam agama Islam. Nampo kalau kata abah tu nampo baik angguk-angguk mentang lekam kubah ya abah pula. Kayak bintang-bintang awak tu wajib zek dalam hukum. Kata Rok risyad lain Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia menyaman dia laki bantu ba Allah Taala. Laki dulu ba Allah Taala boleh risyad lain asal. Boleh kuasa Allah. Dua tu dia. Kita boleh raja. Hai. Turun. Anak tu dua tu. Aku tanya. Pada itu ujuk yang menangkah dia pilih ke tu nak tajuk Pak Prek tu kan? Ya kan? Tanya orang tajak perut raya. Ya kan? Tidak telek kalau dah pilih dia kalau menangkah tajuk tu kan? Pak Prek tu kan? Ya. Dia hendak orang buka dalam tu. Undanglah bawa roh buka kasihan. Ya, tanya perut raya apa dia? Sultan Salahuddin ada gua tu dia. Hai datang dia. Soron. Menyolong pedah bengih ni. Ha ni tu budai. Kubi. Buka je serban. Buka je baca. Akulah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tu habaq saja. Cuma pun lagi rono-rono. Ada lagi tak pun? Cuma dibaca. Ada je kita nyobek kamu perang. Ana aman nang rono dalam perang tadi. Nah aman tu ana. Ha. Kalau bak watenya jimu majaro risyad lain khasnya dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi didamong dalam agama Islam. Di menjanji lewat kafir, kapanpun Pak Mandang berada untuk Islam, kami tetap akan mengganggu mereka. Pakar karena untuk Islam kan direbut pemimpin urutnya. Risyad lain khas. Bukan urut kafir makanya enak urut kafir yang tenang dia.
Maka bedanya ulun Islam kata rebut pemimpin ulunnya. Takut bak wadenya dulu pegang bak dan mak dua ayah yang berbahagia. Nyan mandum mak berkat kemenangannya. Nyan mandum risyad dari hatinya didamang dalam agama Islam berkat membaca selalu dalam perang menang Pak. Salah tabung di menang mak selalu yang dibaca dalam perang. Lun hana lagak tu lagi ani awak ada. Mai kan dulu mudah lu baca mendam. Baca. Ini hari ini ngol tu lun gak ni. Lu baca selalu bit macam yang dibaca dalam perang menang. Marra wajhaka ya sa ya karimal walidaini khawduka safil mubarak wirduna yawman nusyuri. Yang selawut yang dibaca dalam perang malu Nabi membaca mamnya mohon awak dalam dua abis mendengar membaca nuwoi no membaca ngintu semua nak laut semua ana pakon cik kapi BBJ tapo ina dog put laut jom dah lebih ni dak nyanyi do itu pada kau kita kanan jom dah lebih tapo membaca ngintu semua buku laut kana semua aku dah di rumah Nabi Muhammad ni baca yang mohon ni hampir BBJ tapo ina dog tu paket hampir tapi kitab ni dah lebih ana semua mak ada buku arti lautnya. Hai mak hai pakai menan malam tanjang lang tahu. Aku ram iya ku ai tu. Yo kampung roh ada putu bang kimah ada kata-kata. Hai mak, ada buku arti lautnya. Aku sini arti no yang buku arti. Tak gura-gurai no, nak aku leh no lu. Nah bang Pi, nak aku ina wa kampung tu. Punah-punah menasah tu daerah rumah tu mah. Mono mak kata Aceh. Ni bawa lain bagi buat Malaysia, pak dia bawa Aceh ai lu buat Aceh kan je. Kalau lain basok tu. Dai anzi kata kuyu erte tu. So yang timpandang penguleh tetap bahagia ya akhi. Drone janjongan ya Nabi. Ya karimal walidaini ayah dan ummi mulia. Yang makna selalu kahek terlalu nampak lagi. Yang makna selalu mak karim mak Nabi mulia mak Nabi. Makanya Rasulullah dipersiapkan bukan sejak ini. Rasulullah dipersiapkan bak mak kan bak ayah kan Rasulullah kan mulia untuk juga pemimpin umat. Maka juronya mak tua menyemuhun anak saleh melihat balik dia. Makanya dia intu saleh kemudian ke rumah yang soleha nah anak salehin. Makanya dia kata hati dia. Makanya hai yang saleh mak saleh nah anak salehin pun. Saleh-saleh perlu dia persiapkan generasinya. Maka perlu karena pemimpin agama itu adalah pemuda yang kita didik, yang kita persiapkan sejak dini. Menyesito terunggu di kampung Aju Laksamana, hanya tak persiapkan generasinya. Kita tengok orang tanya. Menajib pagi cik dan menyuruh pagi cik masyarakatnya. Tak persiapkan generasinya perlu. Pakar pemimpin masa depan adalah pemuda yang kita didik, yang kita persiapkan sejak dini. Mamanya pemimpin ada muda kita orang yang dalek, ada persiapkan itu terunggu yang tu jantau awak semua tu. Awak takik-takik doa mabuk-mabuk tu yang tu jantau, yang tu di Bandar Aceh nanti. Pemimpin katanya rumpu mau patik. Adiknya udah nyandang kamu ni pemimpin. Pernah katanya ada kat TikTok tu kan, baik TikTok je. Hijau ke mana? Jauh tu dek. Orang ini nak dia jumpa mana panen muka-muka demi aku ni. Kalau jumpa mana kamu mana kandang, jamah dah demi makan. Allah. Tok ni tu. Tak tempat Nabi makan sedekah ni. Nya demah tu. Demah tu kan. Kaget tadi Nabi dah. Tengah hidup ni. Ayuh tu makan kau di sana.
Perlu dah persiapkan generasinya. Bahkan Rasulullah, Pak Mak kan, Pak Ayah kan Rasulullah tahu dia untuk menjadi pemimpin Rasulullah. Perlu dah persiap generasi. Makanya juga dalam selawat karimah Nabi, mulia ayah Nabi. Di dalam kitab Tuhfatul Aulad yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim, pakiban hebat buat urun si yang muda. Sidro hadir urun si dalam rumah tangganya bersama anak-anaknya, sanggup mengalahkan 100 orang guru. Sidro Yahna dalam rumah tangga dengan ketika hamba saja anak, sanggup mengalahkan 100 orang guru. Tak pernah menama. Baik seri-seri apa? Baik baca ni ada seri dah benda. Lepasak dah benda. Nampak jamun yang terlengkapnya baik lambai. Nya perlu ane begat, ngelitu begat. Nya perlu ane bicara ngeliat memperuk mandung begat. Nampung. Kamu bengih tu ke orang rumah kayu bibi macam apa dah? Baik jaga pakai si dia gua apa mungkin dia gua memang. Nak bengih mak dia belah menang. Dia bengih. Pendek mak. Mak dengan ayahnya pendek dan ada berumah tangga supaya anak berkan busuk sukses. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pegah nan hedra ulung yang merempok syafaat kecantikan. Dia berlemak kedengar naruh lintu awak ran. Naruh awak ran. Menyahan naruh lintu awak ran dan kelembu lepe. Bang. Batang rah dan caram ke meja Nabi, ke meja Nabi dan kelembu lepe. Yang kedua. Dalam kitab Sahih Bukhari keberkahinan jembatan ikulang nabinya si bulu dajjal. Dalam tafsir Imam Qurtubi yang kedua, jembatan nerakanya na 7 boh atut. Hukum atut ini 7 boh lingkup. Batut yang pertama juga jembatan nerakanya awal dia dijajak dengan iman. Hoka awak kampung Haji Laksamana. Kamu mati dengan syahadah atau bukan? Tak tahu tu dia katanya mati dengan Tuhan ibu bapa dalam neraka. Mana duri-duri nak kunci. Dajak dah punya lewat batengkongan yang pertama kan. Dajak dah. Batut yang kedua bertanya dengan sembahyang. Kak Fatimah. Nang sembahyang ran. Oh nak Kak Fatimah ni ah. Pada rumah. Pak Kak Fatimah lagi. Hanya ada dekun ran. Dagu oh bandin. Nasib. Atau sudah kena Kak Syahrini naik tak? Kak Syahrini nak untuk mayang ran Hana dia Allah nak dek 3 dia belum mula tak punya kalori Alah nak semayang wajib urut Jumaat Mungkin dia bangkit urut semayang tu nak urut raya tak kan Luplak urut di dalam neraka Alamak Patut Hal lewat nak ditanya semayang hal lewat Batengkongan yang kelih bertanya lah. Nak kamu jakut awak ajun Laksamana. Menguci-uci rumah. Alah ya Allah uci mantap ya lemu siti kerak. Grow. Lewat. Anak dia punya ini dah kurang aku tadi roy. Oh kau ajun Laksamana yang kaya-kaya. Kaya kali bongton ada haji. Mana ya Allah pun sibut udah takut bro rut ada pun haro bertanya lah tengkongan kedua kelima nak apa atas alah ya Allah aku boleh mana nak bicara bro anak waktu buat tengkongan yang keenam Hoka pengisi. Hoka kepala disun. Nak mana? Ana ya Allah porek ai bukan dulu jo. Dak ru. Roji. Ai dah lupa beci kampung apa. Ini buat dia buat ke begini lagi. Kale, kamu ni. Yang kena lainnya bersanda.
Mak. Bukan lagi kembali ke mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padukah? Benar. Ketujuh. Bak tengkongan yang ketujuh ramaikan rumah urung. Disitulah banyak orang yang bersumpong. Bagaimana kita di Batam Nisha? Kemari ke Batam Nisha karena kemari Batam Marol. Hai bersumpah berubah. Pakai ramai tahu rumah bak tengkongan yang ketujuh pada hari nan sapuh langkah kita mohon juga. Disitulah banyak orang yang menggandingi sesama manusia. Tak butuh karir kok, tak poh kok, tak nyaya kok, tak hina kok. Nyo sing ingat, budak temayang, budak puasa, budak budak punya tupek hati no berdampung, tabuh langkah kita mengenal surga, inan rebah kita dan neraka. Lagi woi ni nak mungkin yang kokok juga, dia mau perut, lagi tanam rumah. Lagi kak aku dulu ngomong tak kerut je, tanam mai. Kau tepi no, kau pura-pura kau abang bangai, kau bersandar. Kita juga dalam taksir 50,000. Tadi lagi malu, nanti lama iman. Pernah tak kok, tanya kok, balik tu kok, lagi malu. Mana ada perubahan? Tu pun jika pindah timur dia, tapi ada perubahan itu. Namun koma. Tetapi menyokal lewat tujuh buah jembatan tengkongannya, gedaya pada melangkah. Dalam surga. Di sini nampak pintu yang betul masjid kulam Nabi. Al-Qaw. Pakon si kena naik jamun iman hayati karena awak tajib yang pertama Muhammad mati. Makanya naik dia pun iman hayati. Ya, pakon awak tajibinya pertama Muhammad mati. Makanya juga dalam tafsir Imam Qurtubi, awak tak baju jembatan 3 inam di masjid, awak tak dalam surga 3 di masjid. Ikrung Nabi 2 gem di masjid dan Sahih Bukhari juga. Dengkau rumah ni, dengkau rumah cara. Belum dibaca tak agak kan ni. 2 gem di masjid inan itu lagi. Awak tak baju jembatan 3, awak tak lewat jembatan dalam orang surga di sini di masjid. 2 gem di masjid iman hayati al-Qausar. Sama. Maka jiran selawut, sambungan selawut itu yang berjalan perang. Khawdu kasafil mubarak wirduna yawman nusyuri. Pulang Nabi mengharap yang sejuta yang suci. Negeri kamojib baksaat urok kiamat ya Nabi. Yang makna selawut yang dibaca dalam perang Uhud. Wah, ayah yang berbahagia. Ini dan ayah menuju dakwah yang mulia. Kata, duduklah. Kampus tidak. Mak, tugas kita nyoba malamnya, mak. Kita nyoba anak perlele tak perang lagi Sultan Salahuddin Al-Ayyubi 200 tahun. Anak muda runtuha anak perlele tak karang di Puslawut. Tugas kita nyoba bergampung aju laksamana yujak kena kan ayat di ceramah yang baik oleh Nabi. Anak musyrik nak budak tepung cepet jadi. Musyrik nak budak jamaah dakwah. Yang sini menyebab PKA pasar malam nek urung rumah aja. Anak budak pecah tewa. Menyebab PKA pasar malam tak ramai aja. Tapi bak dakwah musyrik nak budak. Hampa hanya ada yang mana mata wa inau. Jak mak ada perlele awak tuan mak kadang-kadang kita. Ada perlele tak mau perang mak. Tugas kita dajak ada perang yang mentau maulid tu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kaji Nabi berpegang, hedra orang yang mentu majib syafaat ni. Yang ada lagi lah berbicara dalam lagi. Yang bagi mak dah kau. Duduk. Hedra urung bukan Nabi yang bertemu syafaat tu. Dia dengar naruh bawa kampung maju. Nan hedra urung nepegang li Rasulullah musabda. Pertama yang fun yang alim, urung yang disin agama. Urung yang bertemu di bulan Nabi, urung yang merempuk syafaat Nabi. Yang pertama adalah mereka orang alim. Baik itu alim fiqh, alim Al-Quran, alim tauhid, alim tasawuf terserah. Yang kedua pegang alim di bidang agama.
Makanya mak bersyukur dan burai-burai kita ni. Nawalik ino nadayah ino tempat ngejam urung-urung yang dengan urung yang mulia yang insya-Allah akan merumpuk syifaat Rasulullah. Baik kita nyorong bengih kedengu. Perle kedengu ada tema-tema dah. Nah, ina kampung tu. Ino hana kampung tu nah itu. Ino hana gagak bantu bang Kim ah. Bang Sia gagak bantu itu. Hana tu. Perle kedengu baik orang tema-tema sebab nak daerah dia benar. Neja Agia pakar bijak rumah ayah dia meninggal. Dah berak kami kau tu nak kau belah pakai dia yakin. Kau tidak aku mana. Ku pegang bakar dah sendiri rata jalan ayah tak dah sendiri dah mana. Ku kena menan. Cina tu ku kena menan. Ha tu. Papa tanya mak-mak nangis dia ayah-ayah nangis dia yang perut hati ketemu. Lagi apa yang boleh dia kumpul 5 ribu. Dia buat pek ajak boleh. Tapi mengenai rumah tu pula, telefon lagi wali dah. Assalamualaikum. Sakit no. Ni ada ibu wali belah anak rana. Hai Kak Fit, anak rana hajuk rapot dengan lanjutkan ke rumah tu. Senyam hana pen bapak kedai yang minta. Ya betul. Ni hana orang salah. Ya betul. Dia demi di bulan yang minta. Hebat pun di mana dia lagi dulu tak ada apa dia nak. Dumno hati dia. Mak, Rasulullah dia berkahmat. Urang yang bersenang hati tengku budak terutama untuk tengku lagam. Hayu terampun. Hayu langgasan urang jasa lemboi sahayu ma tengkulang gampong yang dihurufon yang buka mata lemboi sahayu ma tengkulang gampong yang dihurufon yang bebut alih banyak-banyak bintang di langit cahaya bebek penolongnya lebih timang tengku mak bek 5 menit oh dia kata sifat tu bek tengku kahina perlai ke tengku kat lagi perlai om pisang ketika perlai ke tanya yang hana perlai dah gina bek bulan menghargai mak para ulama karena urungnya urung mulia di sisi Allah yang pertama. Yang kedua menuntut kain dijabun lamdonya. Yang kedua anu kedanya yang kain jabut punya nawat orang jabut lah keruh. Orang jabut tu belah. Man salaka tariqan ilal ilmi, sallakallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Orang yang mudah dari rumah rencana yang dari Allah yang menuntut ilmu Allah, sallakallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudah kemudian jalan dalam syurga. Kadro pada ya, kadro tempat kata dalam syurga. Wa innal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Ubina penyucip Allah. Asal langit, asal bunga, asal laut mandu dilaki ampun kurung yang menuntut. Perle mak ada jangan. Perle mak urung jabutnya urung mulia, urung yang dari Allah. Dan juga anak babut. Baik juga anak kau dorongnya. Baik luar ni tahu dah. Tak cakap mana? Hanya peduli maju kena ibu kaji ibu dan saya hanya peduli maju. Yang tak kau mana? Dah dia dah tunggu. Anu bila kita kaji ibu. Hanya yang kedua, orang yang merumput syafaat Nabi. Ini ada. Yang kelima, yang mendengar orang yang pakar agama. Yang kena rudanya orang yang rada-rada dulu. Bukan ada jejak. Tak pun ada jejak, tapi bedanya ada dulu juga. Tak petih dan lima dan ada semangat orang yang beda agama. Kalau dia orang rada-rada, mudah-mudah yang itu ikut nata. Artinya, nyo lebih banyak, hanya lebih cepat lagi. Naruh di tu orang mak, letak juga yo, tengah nak ke dah tu. Hai, memang orang agam
Bekakal ragam yang orang kalau. Betul tu. Kasi kesempatan awak dah. Baik tu perempuan tapi ni kurang hilang budak. Kurang dah andang juga. Betul, bukan kurang kami tau. Naruh itu awak dah. Yang naruh nak lembu tu pe. Bah, kena jaram tu meja itu Nabi dia beri jaram mak lembu. Kena jaram. Itu tu. Amin. Kurang agam tu tak proses kena yo. Tu orang dia kena yo orang agam. Tapi nuri nang 3 ke nuri nang payah tu. Yang boleh mau ke lah. Hancur betul. Hancur betul. Dah lu nuri nang. Bukan kalau orang agam dia nuri nang lekut-lekut kena orang. Ya betul. Ya. Kama nyan hedro yang merumpok syifa kembali di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuh awal. Kita pegang malu lucu. Segahlah na langit na bumi, segahlah na syurga na neraka mah. Allah terlebih dahulu berpegang sabuk makhluk. Awal ma khalaqallahu ta'ala dunia. Makhluk yang pertama aku cipta adalah nur kasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nur Muhammad Allah Taala buat syurga. Dengan nur Muhammad Allah Taala buat neraka. Dengan nur Muhammad Allah Taala buat bumi, Allah Taala buat langit asal berduanya. Bak sabuk ketika menguatkan syurga dan neraka. Allah Taala buat sidra makhluk yang pertama. So mak buat Nabi Allah Adam alaihi salam. Kebegat Nabi Allah Adam alaihi Allah. Gucuk tanah batu-batu sapat. Beda-beda warna. Yajunnya batu, yajunnya batu, itih batu, ini batu. Beda-beda warna mak. Geramah-ramah, belawak-lawak, belabok-labok di kami. Kebegat kebentuk tubuh Nabi Allah Adam. Lagi urun kami kebegat di bawah. Kamu, ada tengok ni ya? Baju kacang, baju tu jeramah di mana? Padahal ini nak bagi kau di mana? Kacang demi baju, jagung demi am, iim demi kem, kumpul ya baik. Kaya mak. Kau ramah-ramah, lawak-lawak, kebuka bentuk tubuh Nabi Allah Adam alaihi salam. Lantaran berbeda-beda warna, awak tengok kebuka tubuh Nabi Allah Adam, maka bak malamnya berbedalah warna bedanya bak malamnya yang tuan. Nah yang ladung putih. Nah yang ladung kuning langsat. Ni tak tutu kau. Ai bingung jalan ada yang. Ladung na hitam mame. Kanya mah. Ladung na hitam baju. Nah yang ladung hitam berat baju. Nah yang ladung hitam bebeng kan. Mungkin berat dan Allah dulu berbejak. Kenapa mak orang kata tubuh Nabi Allah Adam alaihi salam? Ketiup roh. Awak tengok ketiup roh bucuk nur Muhammad yang Allah Taala buat awal kuno. Gepuluk dalam sulbi Nabi Allah Adam alaihi salam. Dalam kitab Madarijus Su'ud. Ketika masa nur Muhammad gepuluk dalam sulbi Nabi Allah Adam alaihi salam. Ubena malaikat, ubena penuntut asal surga itu. Jak kandang, jak pandang tubuh Nabi Allah Adam alaihi salam. Sehingga kekali Nabi Allah Adam, ya Allah, apakah ya Allah malaikat mandung jak kandang dan tubuh? Apa kesalahan ya Allah? Adam, ketahuilah olehmu bahawa di dalam tubuhmu ada nur kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah Nabi Allah Adam, ya Allah, punya gara-garanya nur Muhammad dalam sulbi dan malaikat tu pandang di kanan dan tubuh, di kanan atau tubuh nun. Baik ni perlu ya Allah, ini pun ya Allah, ni perlu pada tempat yang lenjut kanan ya Allah. Sehingga gecok Nur Muhammad, gepuduk bak ibu je. Bak ibu je. Bak ibu jari. Maka kita tengok Adam menasah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dibaca marhaban bihabibi wa qurratan aini Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukucuk yubuh pada jid ubat mah insyaallah hamdan dari sampai nyawa ini ya bawa muda biar dia dulu kita bukan yang bawa muda jid ubat kata mak bak gue Allah bersama ketika awatan Nabi Allah Adam kanya di dalam syurga. Berperintah
bak ubina asal syurga. Wahai makhluk-makhluk lain, sujud ke Nabi Allah Adam. Mantul sujud malaikat yang ada sujud so. Ikhlas khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau aku jadikan daripada api, sedangkan dia engkau jadikan daripada tanah. Aku lebih mulia darinya, tak mau aku sujud kepadanya. Itu bukan lebih mulia ni Nabi Allah Adam. Karena Nabi Adam bukan dari tanah, dia dari api. Hai dong sujud ya Allah, lebih mulia dia. Ini merasa congkak ada benda Allah. Dalam sekejap Allah pun lebih ini kena buat syurga. Berdiri pada hai makhluk. Allah memerintah sujud yang bukan sujud penghambaan, sujud tahiyat, penghormatan ke Nabi Allah Adam. Hai tem sujud putih buat syurga. Kira-kira punya awak ajul laksamana yang lumayan kira-kira nanti jangan ada syurga. Mati ke jangan ada mau. Hai demo. Iblis tidak dalam surga gara-gara haitan sujud, bukan sujud penghambaan, sujud tahiyat penghormatan kepada Allah Adam. Haitan sujud berdiri ke Allah Taala. Dalam masa ini berdiri kena dua surga cukup padat. Iblis bu nasi pun SOS. Depu SOS kan dulu senang melihat orang susah melihat orang senang. Yang menjadi awak ajul laksamana nak disebut haji kadang-kadang god lebih yang taman baby. Nah, ini mana? Ana, alhamdulillah ana. Kayaknya hidup di badan nak umpat juga. Ana kan? Ana gok awak ada sama ana. Bukan yo mandi berkata tu. Kan? Hang tu. Gago mak. Bawa tenya. Nabi Allah Adam kagu dalam syurga. Bak gue dikatakan itu si pasang biji kata bak mel bak mel dan surga bak melnya ada yang biji mana mau ya dikatakan si pasang biji inang tabuk agam tak tinggal dalam hati Nabi Allah Adam. Ya Allah, anak menang lagi ini biji mau dipayu tajik lam sekejap lantaran Allah Ta'ala depu keinginan yang dah dalam hati Nabi Allah Adam. Bandingkan Nabi Allah Adam. Becok tolong rusuk belahwi. Kepegat lu Siti Hawa. Nak kat Hawa kamu maju. Kepegat Siti Hawa. Orang inang kepegat ni Allah Ta'ala kan dari tulung darah di atas tu. Hana kepegat ni Allah Ta'ala dari tulung ulai orang agam di atas. Duk. Hana kepegat orang inang ada Allah Ta'ala dari tulung kaki kita tipak-tipak kita gila-gila. Allah Ta'ala kepegat orang inang hai orang agam dari tulung rusuk belahwi. Tulung rusuk nyanto dengan dengan hati, artinya diri sayang, diri cinta, diri jaga, diri papa. Baik orang tengah pandak tak kena ni. Kahna, anak pun di. Baik, anak ibu apa? Hai orang agam. Orang inang berkaitah nak ayo ni. Baik dapat. Nah. Bau nak lagi buat. Nanti pilih kurang. Baik dia dulu lagi. Ada nanti mana lagi? Yang bersanda. Kamu. Awak dulu berapa? Awak dulu. Awak kan yang lagi banyak ke mana tu bicara. Kak, orang agam, orang inang, orang jaga palak-palak tanya benda ni nak. Sikap menantu. Dalam kitab Rijaul Luhain yang masalah tu, orang inang bertulis di sini, Nabi Soskel Akali, kurang agak, kamu mau kurang. Maknya pembukaan kau arah tu, makna tak macam dia ada orang inang. Ada pembukaan arah. Orang inang kurang kurang agak, kamu mau kurang. Makanya kita budak orang inang, anak ni orang tua taman leh bang ni. Cek tapi mah. Ya kan? Kau hati. Ya bukan? Ya orang agam. Orang kita kepeh lina cidang. Ya, bengek mak tua. Kena pedah kurang akal, rak segi akal kurang orang inang.
Makanya orang inang hang di bawah pemimpin yang sabah kampung. Orang inang hang di bawah pemimpin yang sabah kecamatan. Orang inang hang di bawah pemimpin yang sabah kabupaten. Orang inang hang di bawah pemimpin yang sabah provinsi dan pula menjadi presiden. Pakar karena orang inangnya kurang akan. Bercarangkan orang inang, nya carang-carang orang inang ke bangai-bangai kamu alam. Carangkan profesor doktor tapi itu bangai-bangai kamu alam. Resegi akan cihet tadi. Makanya hendak kamu ni hari ini orang kahana abu kahana kuah. Bedina hei dah uri nang parah duri kan. Hei dah uri nang. Jangan tempat dia balik dengan nunjuk CCTV tak boh. Nunjuk lang kamar tak boh. Bak ruang tamu tak boh. Bak dapur tak boh. Nejak kerja kan bukan ada apa. Lang kamar pun tengah pakai pembuhan ni. TV luar dengan tu mampu. Bak dapur dengan tu mampu. Dandang geraga kain mana. Pajang tidak boleh cuma dengan Allah pun. Tak head orang. Makanya ibek orang kepala ni kan ada tak ni. Tak popo dia orang. Han orang yang pulang bayar orang. Bek popo makanya ke lawak lawinya. Seujung rambut seujung kuku, jangan pernah kau sakiti dirinya. Cintai dia, sayangi dia. Ni abang lagu lagi lemah dah copi. Pulang. Orang inang kan dah ada tengok dia belakang tu kahwin dia kat kandung dia. Kamlau inang. Di masjid berpindah amanah. Menyorongkan lihara yang pernah dah temayang urunyo kita yang itu pernah dah temayang dia tahu inang dan dia dah. Kita poh di mana galak tu. Nyor inang. Nyor sudah tempat kamar no. Beraya tu. Nyor beda poh. Dia dah berada macam buat punau di kolam tu. Kamu ni. Hei, mana ni? Pakai murung tak dah. Apa bang? Orang lambu. Punya suami yang ke, hang belah tak boleh nak. Becok pindah tu. Ya kan? Anak dia itu. Tapi pun cari gara-gara uang. Nyo, tak perlu tak berbubu. Kekibat kena lambu. Bubu ada ni, geng bubu. Ada baju ni. Yang padahal mana dia dia pergi muka labak dan cek. Tiun kena pindah ni. Bek bunge. Budek kau ni nak buka sesa. Makanya orang ini berpegang Allah dari dulu rusuk lahwi lantaran dulu rusuk yang tor dengan hati tu sayang dijaga budi cinta ku papa. Ube. Bek tak nak tu. Bunyi mandung gua kena. Makanya awak karena banjaga Nabi Allah Adam jugalan karena orang ini cukup laga. Gejak bagai bahaya tu. Bahaya juga. Stop. Kau benar maknya lagi buat jantung belum begitu. Gukul dari malaikat Adam. Stop. Pakar. Jinamenya mana? Kelakar jinameh. Pun tanya lawetnya. Anak kira-kira jinameh pula hidrat dari WH nya. Ibu Allah yang tak kok. Hai malaikat. Pernah jinameh. Perlelah kebarang preo. Kenapa jinameh? Berselawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Irsyadul Ibad. Nah yang begah lega berselawat. Nah yang begah dua pelengga dalam sebuah riwayat yang ditulis dalam kitab Irsyadul Ibad. Beliau berselawat ke Rasulullah sebagai jiname untuk sah menjadi suami Siti Hawa. Beliau berselawat kasah ke sepasang suami Nabi Adam. Betul. Hemat bang kawin cukup indah terasa kan ya. Bang kawin hindai bayar roh anak gadah lah. Bak kaki hindai anak gadah lah. Cukup senang, cukup bahagia, cukup mesranya kan. Uronyo jak ni kena. Cukup indah terasa dia kena juga dia kena juga tak ada panjang bakso
bintang-bintang. Itulah terasa banyak. Nya ban-ban. Ban-ban kau ada nani. Ya kan? Nak nani apa? Mana kamu memilih? Alai mana kamu lai mate? Pada lai mate? Tiga na juro tiga menori na. Cai pun kiro ni. Nah, dia nak guru. Anak mesra-mesra ni. Mana teput? Ngeteput je cik. Nya tanah mate mana? Nanti bidai mana? Cauro. Macam orang ngeteput nak dek. Baju mampu hina ni bim puiti hina. Pokoknya dia daih malam lagi daih untuk bahasa. Pompon lagai doa ni tapi di kanan kada. Dah dah. Hana pijak uronyo nanyo naji. Hana pijak hana gali. Oh cik keropok nan. Ini bangku. Kena tegak ban-ban cukup ini dah rasa. Wait kena 3, 8 kena 3. Nyan icuti mangan. Itu gentek mangan. Cik di kanan ni gentek. Kau menang dah dek lagi kebu. Jika menang, gadah sayangnya. Nanti petik, yang bukan, yang om tak tahu. Undang dah wado. Ini mana? Kagu emang. Ban kaji ke sepasang suami isteri kaji ke suami Siti Hawa. Wait kena, Allah yang perintah. Ada jak ulipian galak hom jak dum pegah kata nya babak kae yang mereka betul-betul akhirnya makne ke pakai yang dalam dunia kan kita tak betul kayak gimana sudah nya bak kuntinya mereka betul-betul nya bapak jodoh kuntinya lemurka kita tak apa siap word materi ini yang sakit hati yang dipilih Allah dalam surga benar. Bagi banyak lain kali ini tiada atau terbiji kena buat surga. Bak itu surganya nanti bak kaya cukup raya. Bak kaya di surga je gantung dulu. Gantung ini hanya damang dan surga dirayu dulu. Udah. Makan apa mana kerja kulit lah. Pergi. Kapan tuket dah pernah? Kajaklah tiga Adam. Kapkah menyemut dikekal selama-lama dalam syurga. Kayu paju gede kudinya. Tak tidak dulu. Itu betul menantu jauh di mana? Jangan dulu nagati. Dalam kitab tafsir Jalalain yang telah nanti duduk untuk akidah Allah Ta'ala antara yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Makanya orangnya undi mentengaji tidak duduk di pangaju lampu merah. Tapi kami hendak di dalam ngaji. Menyapa lampu merah itu sini dalam hendak. Menyapa benar mengenai putih bang putih tak mau. Yang awak tak ada putih ke? Ya kan? Itu ini kita punya model ini punya hidang. Oh tak? Atau ibu tahu terus. Kamu tidak itu dibuatnya. Dalam sebuah riwayat kahek merempok mencicil. Dia cicil. Cicil. Dengan cicil. Lu kapan pula dia? Leng ada bujak dia kahek tak perlu. Kaipokah tiap bak Nabi Allah hadang kapukah menyemuhun kekal selama-lamanya kayu baju berkundinya. Kakek praku itu. Patut itu Nabi Allah hadang ikah hadang. Kata menyemuhun kekal selama-lama dalam syurga baju berkundinya. Tapi hemat yang kena pegang urang agam hana mudah kepeh rayuan. Kepikir-pikir ni, kesortir ni dan nyo buka dekat. Lantaran hana rumada yang rayu Nabi Allah hadang ibu tu Siti Hawa. Mau ringi nak pemakan di perayuan. Assalamualaikum Bu.
Bu, kamu dari dinas pulang bu, belakang KTP menuju bawah mana kamu makan. Yang di Bali itu mana KTP? Yang dijual benar. Assalamualaikum bang. Bang Ron, lu boleh orang main bagi hadiah ni hidup foto kopi kakak kau KTP. Tak kau benar apa mana? Ya bukan. Ya hanya buka dong. Ya mudah rayuan. Dia kata bangun untuk rumah dran. Untuk rumah dran akan dibuat penuh. Tak bagang kau pergi KTP. Cuma tak. Kau lantaran gelang rayuan, gejok kau pergi ke Siti Hawa, ke baju juga aman habis. Di situlah terjadi menstruasi yang pertama menerima. Nabi Allah Adam hanan ke baju, Siti Hawa kan ke baju. Hai sehidup semati. Dia rayu tu. Coba kan nak tayang dulu. Orang agama macam dijepeh kalori nang menok kibati leput-leput. Bang, kan nak tayang dulu. Tayang ha kita nak tayang. Kau punya tayang baju cik ram baju. Lantaran kegoda le Siti Hawa, baju si baju. Tapi itu magic tak le malaikat. Makanya orang agama nak habis baju punya habis baju tak macam kalori nang tik guna lagi baju. Ya kan? Makanya orang agama dan lalu merayakan tinju boku boku nak berat kita je. Mana habis baju? Lantaran awaknya melanggar dengan perintah Allah, mandu awaknya dipilih keluar surga. Mandu. Oh, lu dipilih awaknya keluar surga. Allah dah lagu putra awaknya kena udah. Mana ni ngono boleh? Tak positif. Balik ni kan? Positif. 15 lagi tu. Awak 20 detik aja mah. Hai dah mau jadi dengar dari luar nak mau nak pulang. Hai ni kau macam 15 lagi dari dia. Yang nana begitu tak ada. Kau ni. Kakak seperti ni mana keputusan tu nak luar juga. Keputusan tu nak utuhnya mandi mau aja di mau. Nabi Allah Adam, Siti Hawa, Iblis, Ulu, Icem, 5 wajah ada keputusannya Jimo. Dalam kitab An-Nawadir, ketika wajah keputusan kena udunya Nabi Allah Adam Jimo. Imata Nabi Allah Adam kena udaut jengkungkut. Jemo Nabi Allah Adam, imata Nabi Allah Adam kena udarat jengkung melawang. Betul-betul tidak. Dapat lawang ya. Siti Hawa gemo, imata Siti Hawa kena udaut ngaji berziarah. Baju tidak jak pada kalau tidak idare nak itu. Imata Siti Hawa kena udarat jitu on gaca dina. Kayu dina kadang-kadang babo hinai. Orang kan mek penuh babo hinai. Yang imata urut dina Siti Hawa. Iblis paling lebih emosi. Imata iblis kena udarat jitu buya. Kena udarat imata iblis jitu duro. Kali dia ada gajah dah pakai silap nah. Betul. Betul tak dok? Apa kan? Hantar dia kan ulu dekat ulunya. Betul dia kata wajib lo. Kita pun yang tidak berada. Kita pun yang tidak apa doa ini orang bagi sini pula satu orang. Kamaknya duronya di mata ini. Kata le ulu di moji. Ulu awak imo imata ulu rot bedak kena ulah jik ke bingkong. Ke pitingko. Hai pi mata ni siapa? Ke piting tinggal dah makok. Yang raya buat apa ibu hidup-hidup yang bingkongnya 5 tahun. Rem kena udara jep di kaya jengking. Dijem pimo rumbeno imata dah beda ho. Imata dijem rem kena udara jep lintah non pacak. Rem kena udara jep pijit sekali digigit seumur hidup dekat. Hai pijit bakal tolek damun bakal tu gapur.
Yang pijitnya di mata cicit. Kagak awaknya kecil tak berapa tahu. Anak dapat ni. Nabi Allah Adam dan Siti Hawa kalain. Padahal bandung gawe mantau. Nau ada nak lilindu. Pak dan itu lain. Sebenarnya dapat jamunya si jamu pelakon selingkuh. Kenapa dia bukan ada empah ni tu dia kalau urungkan tu kalau tak pangkan tu. Jamunya jangan galak ni kadaro galak kadaro. Ya kan? Kalau dah terjadi perselingkuhan, pakon kalau dah pelakon. Yang banyak ekor. Urang agam kalau dinang roh anak tahu dia galak binang kok. Urang inau pi anak tahu dia kalau lintur roh galak lintur kok. Kalulah. Makanya hokan anak muda. Yang muda-mudanya hai dak bud dia kakung kawin tu munyo. Bud, kakung dak bud tu. Tempat dak munyo ronti nak tengok. Ngono buka. Bamban kawin gunung berani. Awai dah mau lama pilih dalam SMS. Yang perawan banyak tingkahnya. Yang janda apa adanya. Pengen jumpa, hubungi ke nomor angin ini. Dan sebab kawin dia akan beramak. Lah ada dalam rumah HP orang ini padahal tu aku pun juga janda. Hei belani, orangnya aman dan mabe nak tu tidak rumah minum pakai pon. Aman ni no. Dung nali tu garu dalam rumah tangga mak tua. Iblis yang cita. Kompon tak agak inam dia ban dalam kawin kai tang ni anak punya inam ke. Cita benar. Makanya yang mudah-mudah ini kawin tu. Baik tapi mangle jamu setepu dan tuan hana urung inang yang tu bagi dia kopi. Kenapa hana? Hana ayat lain mana urung inang dia kena ngobrol bagi dia. Biar tanya baru agama lain. Hai, narame urung bagi dia dunia ablo sabun ekonomi apa? Kitanya mama. Yang pen sebagai buku lam ija ija di anggaran no. Dia tanya. Kawinnya karame urung inang bagi dia kopi. Iwo dengan malam jamun hana le posisi buat ni nama jalan. Ini apa wadah nak? Dia lemak mengajak dek. Adik makan tugas kelompok. Tugas kelompok. Pak buat tugas kelompok yang pilih tem tiga. Tak ni dah yang kelompok. Tahan untuk kelompok. Guna dia tugas kelompok, lem ketua, lem bendahara, nyawakil. Tak ada yang nampak kenapa perempuan ni. Kali tadi mau berita di Titi Pango nak anaknya tiba. Di Miyuk Titi Jembatan Surabaya nak anaknya tiba. Ada di kelompok. Buat kelompok nak kedua, nak kelompok nak kedua. Dan mak dia ngayah kata kek tu. Mak ngayah kampung kata kek tu. Hang kita tham ni. Yang nak kena hai. Apa anda dah pegang-pegang? Alah itu guna kariu dah nak. Hai dengku hanya dah pegang hati. Karai-rai betul jaga tu. Tanya menayah ayah hati karai. Yo kan. Hanya tak tham ni. Mak pian tanya tak boleh hanya tanya ni. Pada tahu darah, hok pajak darah hanya tanya ni. Bantu pajak darah hanya tanya ni. Pakot mak itu batu bayang dengan awak dewa tidak raiwa ni. Ibu sate. Lejoan ibu mendapat Mesir ada bulan yang mendapat Mesir ada mereka tebak mana betul kan telepres di sakit yang lepas ke pulau nyo salah urusi anunya adalah amanah Allah apabila kita telah dajuk didikkan kepada anak angkat siap kita urusi walaupun taat kita yang dapat surga kita akan menjadi perampok yang pertama anaknya akan menjadi dari dalam surga yang baru dan yang neraka kayu ronyomat kita yang bak ni pada kayu yang hom dah dah baru mohon dia yang bertugas tengah spesial itu ngandam samping dah nanti samping tak ada betul bangun banyak rame-rame padung kau ayah anda tak bertanya ke hai
Kah nak ke? Ni jangan nak ke tu baik tu deh. Kerja ke mana? Itu iman tu hai diri. Ayah takut anak. Hai kerja ke deh. Nak ke tu. Tanya Allah tu. InsyaAllah betul. Bapak menyatakan keselamatan. Kajak Allah tu. Menyayang diancam tanya. Alah ayah mamak tu dah larangan tu lah. Baik kau ni tu. Aku yang monek ni. Si baik kau ni. Tak kamu doang tak maaf dia ayah dia. Udah dia ni baik kau. Pak baik kau ni. Baik kau ngancam mana tu. Banji ni kan ni. Ini doa tak ayah mamak kita. Doa dia ni. Tanya mana? Ni orang kah? Oh, boleh tidak makan doa yang doa yang hek lompat dan itu. Ini dan ayah penunjuk dakwah yang mulia. Kembali ke mata Rasulullah. Kata mak, kata ti siapa mau tahu kalau mau dapat. Anak merumpok Nabi Allah Adam yang senyawa. Kata anak merumpok deh. Empat hebat mengawet, gini kau dadak. Kata pisah. Duduk awak tengok baca berrahmat. Bak bukit kasih sayang jarang. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Merasa juga maafkan kita ini Allah. Lagi ampun bak Allah Taala. Lam sekejap mak lemah dari jiu bak san duri lagi kan. Padahal rumah kita kita bujak di bak san duri yang jadi. Hai ditanya gerak langkah dekat itu permohon pada duri menancuri nak duduk di bangku jak lintur orangnya hak kain-kain kalan tapi makin jodoh mati pro jangan tak ada orang dapat aja dengar yang itu dia kata bukan tu dapat saya kajak mak dan aku pun mudah mati ke Eju kacau muka. Sempatan dia lucu. Oh, tekannya Allah, Siti Hawa. Pak Barokah. Hei, nanti buta-buta aja dah bicara. Apa kita yang sehati? Banyak jamu ni. Hana ruh-ruh yang ke lagu. Beda lagu labit. Yang labitnya ikut. Andaikan waktu bisa kuputar kembali. Kita lagu. Wate kita rumah getot. Lanjut. Munya wate je udah rumah batot yang dayo yang tuhan-tuhannya pakai pempo rumah. Banyak bebe nak hoi ja. Yang pilih kamu puntok rumah. Kau dah. Kata kamu rumpuk kamu tahu rumah. Baik singkat cerita mak dulu pegang kehamil. Ban hamil lahir daripada perkahwinan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Lahir Sidra adik mak Nur Muhammad yang Allah Taala berpindah dari satu sulbi ke rahim yang suci. Adiknya raya di mukawin orang ringina berpindah. Lahirlah mukawin. Berpindah dari satu sulbi ke rahim yang suci, Nur Muhammad saling berpindah hingga ke masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mak Nabi Allah Ibrahim, mak Nabi kedua. Jangan buat ini juga tunggu. Nabi yang keput. Berarti Nabi kedanya Nabi Muhammad waktu ni pada bawah Nabi Iman untuk Nabi Muhammad. Waktu tak ini tu waktu taruh Nabi dia. Ini dulu. Nabi Allah Ibrahim mak dua rumah. Yang pertama Siti Sarah yang cukup lagak mak. Bahkan Nabi dalam sebuah riwayat dari masa Nabi Allah Adam hingga masa Nabi Allah Ibrahim hanya dua orang ini yang lagak tat. Ini tiga tat, ini yang juga yang dua tat na barang. Sini ero na barang. Kahit balikan yan ang labo. Hana yang labo. Lagak na, yang lagak tat kahana. So rinaw yang Siti Hawa dengan Siti Sarah. Tetapi walaupun lagak Siti Sarah mak
Ganyan hana suami. Yo si ada tiga urun laga. Lengai mak lempang. Lempang yang nama to, dan bambang yang temu. Bang bertimang-timang, bak pilih-pilih. Kan? Cuma tunggu Siti Sarah anak tahu yang lagi. Dulu yang lagi, raja-raja, pemimpin-pemimpin. Gubernur bahasanya mandung yang lagi Siti Sarah betul tak? Sehingga betul raja bawa dengan betul ayahnya. Hanya tulak-tulak sabi. Menyebabkan tulak-tulak sabi, Tuhan letak yang tinggal pihak boeh pagi. Hai untuk yang ada lagu pihak boeh. Ayah. Kalau memang ayah menginginkan menikah ayah, si ayah undang bina pemuda-pemuda yang nama tempat kedai. Kemudian ayah kembali, bahkan pilih tentang awal mata. Bang bingung menak jawaban anu. Raja dengan bertipek pengumuman simpang aju simpang ini. Saya bara mengikuti untuk terpilih menjadi suami Siti Sarah. Urut duha baca seruannya lalu lomba ke suami Siti Sarah. Mandung wajah terpikat hati ingin mengikuti sayembara. Katuha mantap bunga. Mandung mohon sama Siti Sarah hubungan cukup laga mak Siti Sarah terlalu-lalu. Dalam riwayat yang lain ketika si pekerjaan unta kan. Antara unta merot lewat Siti Sarah tampil. Ipio merah unta dan amat tu. Guna laga Siti Sarah. Mana laga awak ajulah sama nanti ipio merah kami. Boleh buang itu ipio. Guna laga Siti Sarah kalau ece orang Rina, mak lu tak macam lagi Rina. Terutah guna laga Siti Sarah. Kakak muda siap-siap. 3 minggu sekolah untuk uroha, tak siap-siap. Kau jamun gaul sih. Cuma gaul jamun kita kalah. Tanya hubungi orang alim lema. Besar dah, tidak dodo. Ini ada tahu boleh. Ini nasi buat yang muda punya usaha lagi ampai kita nanti. Kau membaca baru sifat baru. Pak Uro yang ditentukan oleh raja, janganlah yang menuju istana. Dalam perjalanan menuju istana, mantua ayah yang berbahagia merempuk dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tunggu, kebun Nabi Allah Ibrahim dengan padahal Nabi Allah Ibrahim keturunan rohnya. Rupanya Nabi Allah Ibrahim bandut daripada bahaya besar yang dikut dia Raja Nam. Nanti ingat waran mak? Nanti ingat mak waran? Ingat Pak Waron ya. Siapa lo banyak kita bertukar tinggi waktu minggu baru ingat Pak Waron ya. Kamu betul-betul ingat tak? Jika dia Raja Namrud kuasa Allah membaca kulit hana kamu siul mulai hana dulu. Perintah Allah Ibrahim. Baik dulu nan rojan jadi hijrah ke negara lain. Bedah Nabi Allah Ibrahim hijrah ke negara lain. Dalam perjalanan hijrah merumpuk dengan anak muda yang tengah menuju ke depan istana untuk ikut sayembara. Namun pun tidak. Yang nampung dulang dong. Kagum merumpuk Nabi Allah Ibrahim. Kalau anak muda cukup ganteng-ganteng siap bertanya. Kau kena jah kadari-dari ganteng-ganteng. Hei ditanya, hei juga. Pakar anak muda yang ada Nabi Allah Ibrahim lebih ganteng ulang. Apa-apa, dijaji yang beli tanya. Mantu hidup abah. Sebab kakak ditanya Nabi Allah Ibrahim ganteng dan Nabi Allah Ibrahim. Tengku pandai kurang ganteng punya betul orang. Hai awak Arab ganteng kan? Boh hidung mancung ulu. Luar pada gedanya mancung dalam lagi BMI. Nyan di Arab, awak pakai cadar itu, kena? Nyaw ditajak menjukat tu dia. Tapi dia pun boleh mereka hidung macam. Nyan punya diaju laksamananya dan kawin lima undah maya, punya di Arab buah hidung dan undah maya. Tunang. Hai cuma ujung kita mancung hidung, bangat mutabah muka budak punya dah muka nipis dalam damping di bawah hidung itu. Ganteng Nabi Ibrahim. Baik tak jadi yang tanya. Oh tanya hari budak. Oh tanya hari budak. Kau merumpuk anak muda yang tidak ijak kanan tahu tak rombongannya. Mungkin tidak dia bagi dia pergi.
Itulah jaga ho punya. Jangan daru nang kawan. Dia kadang balik. Ijatro kat ino lagak bilang. Ngenya lagi isna leh pupu ino rumah. Membong. Jangan Nabi Ibrahim, hai, kau menjak. Karena dah boleh. Ingatkan cerita Ruang nama Tuhan aku. Kamu menjak undangan raja. Undanganmu balik. Mubarik tiban lah dan nak budaki. Mubarik tiban. Mubarik mengaktifkan suami Siti Sarah. Oh, menyanyi undangan dan hendak terus deh perjalanan. Baru dia ikut nanti. Undangan. Tidak lagi Ibrahim. Len hendak undang saja awak ron. Len penonton keundangan. Menjaga penonton undangan tu saya tengok drama tu saya bilang. Ya kan? Kamu tu ada penonton undangan anak-anak tojak. Oh, menjaga penonton tidak ni. Sampai dandan tanya kamu. Dapat gini. Kata Nabi Ibrahim dia pahlu ba istana. Anu muda kan siap-siap. Nabi Ibrahim merasa dengan Nabi beliau tu dia ikut bakme. Ikut bagi ngor dia Nabi Ibrahim. Kan? Beliau kan Nabi Ibrahim bagi pada anak dia. Beliau tu dia merasa dia hana roh dalam undangan. Anak muda dengan muda-muda berprestasi Sarah di istana. Tua dia muda. Tempat lagak kasih di sana. Dibayang lewatnya hadir di mana. Itu yang kena. Jok di kaca sepion dan lele. Lagak ke sebagai hingkong. Lalu Cina tubuk jamur dengan dompet. Awak jamur. Cina tubuk jamur hidup kancur tu lah. Cina gigi. Tubuk dia tu. Kena tak baik ini. Ikut lagak ada beliau. Tiba-tiba mak siap di Siti Sarah. Dengan wajah cukup indah, bajai gaun pun cukup jelita, cukup indah mak suasana bak uronya mak. Buat di Siti Sarah di istana. Awak muda yang udah membari gunoman pun telah abah yang lebih juga. Entah dengan Siti Sarah cukup gagah. Kau sudah banyak menurut. Siti Sarah bang di bibak istana. Ada kan ada wanya. Maka jika ada orang juga di orang ada lima orang. Awal itu lima. Kupu orang dekat ada lima. Bawa itu lima bawa mengadang ni. Pak ketika Siti Sarah rupaji memang berdua. Anak juga ada muda yo. Roh kana gede ku. Mana Nabi Ibrahim ni pak ikut bangin dan yo ikut. Bagi kamu dan tu tuku. Kenapa? Awak ikut-ikut. Terjadilah dua pandangan yang sangat mempesona di kala itu. Kajak kucing. Burung punya kajak kucing yang dengar di mana? Dengar paham? Ada kuping, hedim tengok ada dulu, hedim jaga. Hampa deh jaga kucing. Ikutnya. Mungkinkah ada perasaan yang sama agar terungkap takdir cinta ini mungkin? Mungkinkah terjadi cinta pertama? Duhai sayang, aku pilih dia. Ini akan kelepuk-kelepuk macam ni. Ayah, lembang je. Tante, bang je. Kamu kena pilih yang padu. Lain yang nak mengenang. Lain yang mengutuk hati. Papa dia Nabi Ibrahim itu draw. Oh, bela penonton. Walaupun penonton terpilih. Mak, dah disangka. Dah dibuka. Dalam WA. Nak Facebook. Nak Twitter. Nak Instagram. Nak TikTok. Hana disangka. Hana kedua-dua terpilih menjadi suami anak lah. Cantik lagi orangnya.
deh. Kata mata pilih benda jejak-jejak dengan dia rezeki. Kalau kita muncul, pandai orang kami kena dua. Ukur dulu dah jelas. Ulinon ni udah cakap pokok dulu. Cakap, cakap. Kita dah makan jodoh, ya kan? Langkah rezeki berteman mau. Kita kata langkah. Mesti kita wujud langkah Allah Taala terbebok. Macam ni. Terbebok. Bertanya yang macam masa tiga akan juga anak jajak. Yang orang itu tapi macam jalan rumah. Terus kenapa tinggi macam? Fikir jamaah menjadi ajar mereka orang macam orang lain. Pahuranya tinggal langkah kapal tu. Dah langkah. Ini rumah. Hana ape mati hana lumpuh. Tapi langkah. Mau orang yang tak lumpuh napah lam. Napah lam. Yang jadi waktu bersih sudah nak. Nah. Ayah, ibu tak ada doktor hanya nak dapat jawapan. Hampa ibu mati. Hampa ni nanti mau turun dan lumpuh. Ya kan? Makanya awak tiga minit tak nak saja. Bubun hampa meh. Nak butuh kumalam bagi cik nak pun. Anak kau jangan terus. Awak tiga weh tu dong cuma tu. Mana biar banyak. Pensi lah mati makan keluarga. Kanya orang nak berkumpul itu, ibu kerjakan siapa yang cila mati keluarga. Itu penting tak keluarga. Nak ambil langkah kita lupa. Katu. Sana berlen. Kan upok di mangga. Hanya ni. Tak buka dan mereka pun. Langkah tabi. Nyawa mandang. Mandang. Rezeki. Pak mungkin kedai di baju capi hitam. Ini jadi nak jempang ajuan kan baju suruh jaga tu dah dah di cuba cuci. Kalau pak takik dulu, takik wah aku dah jemunan tak nak. Tapi dia nak si rezeki dia kan dinan dah maklah sama tengok dia. Habis. Udemon. Jak tagonyo, undang-undang. Mau cadar. Banyak. Mau cadar banyak pasar malam, rumah tak kandang ondal. Nak denam juga balik. Cakapnya. Lengo perhatikan begini. Macet jalan. Pak natah dia nak. Pak pasar malam, dia di rumahnya ini, cara mewah. Dia nyawa ajulah sama mana. Hana awak ini kan? Ada, narumbang tak kacang ni. Jaju kena macam yang umum tak jaju kena. Pak mati tengok duduk ni. Put baik jak. Sembahyang baik. Mahal. Sembahyang ni. Sabuk khawatir ada sembahyang. Kamu tulis dan budaya bab pintu neraka. Mana urung ni di kampung maju laksamana umum kaput tu. Anda pernah sembahyang, betul pernah tak? Jadi kali guru berpakai. Tapoh sembahyang tanpa Allah tertinggal, kamu tulis dan tanya bab pintu neraka. Kaput tu umur maju laksamana hendak sembahyang. Pada buah nan kamu dipek neraka. Maka dulunya mak bersadar. Bersadar. Iblis kalau bukan badan hampir sujud ketika dia Allah. Maka pada nauronyo danyo Acehnya daerah danyo dekat kok. Ramai tak ulun disepelekan sembahyang. Dianggap sembahyangnya kekal. Ronyo bagi dia bukti perkara punuh bagi dia bukti. Ronyo bagi si punuh bagi dia bukti. Kacangki. Mati lampu dia kamu ni. Mesti ada Honda tu dia tol dia dah. Anak sembahyang ni. Anak peduli dia sembahyang, agak-agak remeh, agak-agak enteng. Padahal yang sembahyang yang ke sini. Menyapa nak sembahyang mungkin nak amalan yang kita lakukan tak puasa tak takut, hanya tung dia Allah Taala menyohan ke sembahyang. Boleh sembahyang mampu sembahyang. Orang inang ladong nak kanduri pesta nak kampung. Pak barang-barang ni nak sembahyang. Kamu main sembahyang baru piu-piu berkedai.
Sebab mereka semayang takut ada bedak. Bedak pipai menggoda dulu dapat kahir. Bedak menghai, bedak pon 10 tahun lebih muda. Menjadi semayang kalau takut ada bedak. Ambil semayang goreng-goreng mihun tu dong. Pokok tiga semayang, nenek anak semayang. Oh, buat kawin nenek anak semayang. Anu darah kita mau sebab acaranya yang sub baju seragam dalam Perancis di kala kaduk jame kampung jame di kala cok lelik tamah lelik padahal rumah pada gubuk tiga nyan gubuk dia gubuk kaca menangkap merah tu lok mangat merah luar dalam lip pilih mahal wardah halalan taiban. Pokok ni kau kawin tengok halalan maya. Yang brand. Nak kamu catat pada neraka. Bangku lebih pada duduknya kau dulu. Maka di urangnya mak beda anggap enten sembahyangnya. Yang panjang umum mak sembahyang dulu. Sembahyang dulu. Urutan timang kau tandanya mak. Pupuk perintah Allah puji larangan Allah. Hadirin kaum muslimin dan ayat kunci dan Tuhan yang Allah muliakan. Ini malam juga. Pada dia mau formal ya kita bangga amal. Kamu kembali ke mana Rasulullah? Oh kata benar. Apa di mana tinggal tak boh? Mau kata? Nabi Ibrahim banyak kata menjadi suami Siti Sarah. Rupanya kayaknya hanya diadu Pak Istana, melainkan memilih untuk mandiri untuk berdua dengan Siti Sarah. Jangan. Dia banding murah mengulung minggu benar. Kepiyuh Pak Saboh Nanggro, yang mana Nanggro Pak masanya diperjimat kuasa di Sindro Raja Dalim. Dung nan duku Raja Dalim Pak masanya, lebih Dalim Pak Raja Dalim. Raja Pak masanya hati tagai kada uring nang lagak. Menyai kada uring nang lagak perutih lagi ate dan memperhati. Karena ate dan baju ketika dia kada tapi dengan baju segitu. Ate lagi hai baju dia buat hombo baik juga. Di baju apa jibo. Hai baju dia. Ibu dawi dia yang bukan lungkah tak tak mahal. Baik tak baju tak lungkah. Hai baju. Jangan ni baju banyak-banyak ada baju boleh baju ate baju jangan itu. Dumna di kada uring nang lagak. Itu pun oleh Raja Nabi Ibrahim Mutiu Banang Roji. Pasukan jatuh uring nang lagak aja. Jatuh dah. Patut dikandang di pasukan. Kata gaya manusia tu syaitan. Anda pernah ikandang lagak dah Siti Sarah. Adik kena Nabi Ibrahim. Mana sulit baca adik dating. Walaupun adik berani dari Raja Roy pergi ke budaya itu istana belah-belah. Nabi Ibrahim ada banyak upaya menolong Allah. Ya Allah. Punya memang ya Allah yang bermohon yang berkati dia Tuhan ya Allah. Nabi ya Allah baik begitu sampai kulit bermohon dengan orang yang yakin. Doa Nabi Ibrahim pada Allah. Apa dia dicok Siti Sarah di memang istana. Tanya kepada dicok itu. Ya Allah alhamdulillah dicok juga saya pun ni enggaknya. Buat mikir lain ke? Kemudian patro Pak Istana di pertama dalam kamar khusus raja. Di Pak Surah dan di pertama dalam kamar bandit. Pak cinta karena cinta. Pak hijak raja kalau dagak tak apa kau berjumpa. Ayo berjumpa sini kan? Cukup lagak ke? Anu lain anu lagak lagi kan? Bijak raja ibu jaro yang cukai bok ning Siti Sarah. Lumpuh jaro raja. Dicukai dalam dawi menjaroi. Awek jaro raja. Rupanya keinginan hati mantang bergebu-gebu. Berjupeh sebenarnya dengan Siti Sarah. Dicukai dengan hidup. Apa hidup ada? Mau urut jaro akan lumpuh. Wahidong hana kahim temileng. Nalagak ni kayo raja nyoni ka manusia kata ay kamu doa apa Allah ada biwa rumah tu pun lagi ketemu dah hanggang boleh ka doa Siti Sarah
Yang doa Nabi Ibrahim, doa suami diterima oleh Allah. Makanya hai suami, punya orang-orang yang jual doa ya Allah. Ya Allah, ini kan itu ya Allah nak tinggal pada dia yang lebih baik. Yang enggak God. Bilang aja tak sama dia kan doa anak pun kah nabi. Yang tahu lain. Tahu ini kemput baju lah kemarin. Enggak ada makin betul. Tak mau minta air ubah ni. Ke tabok kaki terima doa tadi. Karena kaku badannya lantaran raja takjub dengan Siti Sarah. Gundanglah Nabi Ibrahim. Gujuk hadiah. Gujuk hadiah kempeng dirham, kempiala, kendina. Iaitu komandan budak Siti Hajar. Terbitlah bak istana awaknya hana dua kali. Menunggu pulang perjalanan. Katuha singkat cerita. Sebabnya dah bukan sampai yang dua. Ada orang antu boh yang ada pun. Katuha gekele Siti Sarah. Mak, katu cukup ni tengok. Gekele Siti Sarah. Untuk punya ayat tengok dia dan sedap ke? Putra dia. Abang, kutanya kahek kamu dek. Kutanya kamu belum kamu dek bang. Lalu pika putih, rambut pika putih. Tapi kuasa Allah kutanya anak gohlong na. Mendakut menyodrong sampai tak jandung ni cuba. Kutanya hana suatu sini perjalanan kisah perjuangan dan cuba. Kekele Siti Sarah bak Nabi Ibrahim. Adik, tak sabar. Walaupun menuhana keturunan tak sabar. Ini adikku. Nah, ori namanya. Nah. Makanya ditulis dalam kitab, urang inang yang beri itulah kau kami engkau. Mak, anak tengok pun gelor-gelor. Ditulis dalam kitab hanya pakai yang Pak Abi dan bawa dia yang urang inang yang paling god, urang inang yang beri itulah kau kami engkau. Yang bikin jurong. Nanti, nak tengok tu buka benar dia. Dengar bang, mereka dikembangkan itu. Nian kedua Siti Sarah urang jamun mak. Sebab bahdong izin kerana menikah dengan Siti Hajar. Singkat cerita waktu kerana itu, dia menikah dengan Siti Hajar. Baik sampai terjadi dalam sebuah rumah, dua rumah, gecok Siti Hajar, dia pindah buat sebuah landau. Lepas urang-urang minggu-minggu, kahamil. Lahirlah dari perkawinan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar sidro bayi mungil bernama Ismail. Kelihatan lahirnya Ismail. Katanya bahaya Nabi waktu itu dulu bak urang pada pulau. Gebuh nalayah laga ni Muhammad Ali. Dah Mak Ali. Ya kan? Gebuh nan Zakaria Jeki. Iin, kamu tahu Intan, Iin, Sulaiman, Suloi. Pakon mana Nabi yang menyebut Nabi Sulaiman, Nabi Suloi, Nabi Zakaria, Nabi Jeki. Pakon, sebab Pak Nabi, tapi dia kekunduk nan urut, kepulak-ulak. Baru Ismail nak kolom, mamanya ejak itulah di tempat buruk tempat hanya kita sering kata dia jadi mak. Maka mak keanaknya mak pernah ada mak. Keanaknya pernah. Mak Maria adalah contoh teladan yang pertama untuk anak-anak mereka. Doa mak saja pak. Dan doa mak cik bagai dah, bagai bunyi. Tanya kan? Ino anak kami muka rumah Tuhan. Nama saya tidak ino. Anak tempat dia kampung lena. Dia kau dia anak pula ingat. Yang punya IT mana dia nak? Yang buku HP, ni ke? Anak ni ke? Gaknya ni ke? Kadang-kadang ciknya ni ke? Sikin ni ketolong dia. Aku begini gara-gara dia. Cikampe Tasikmalaya. Hatiku capek bila kau tak setia. Bukan tanpa. Mati tahu. Orang dia kaya mana? Dia nak ada. Kau ada dia. Dia pun tak ada tu. Ui ke sana. Ayo orang tak ada.
Ai kena berani ramah pun. Mamanya nama ikut nak mabuk ke depa. Depa. Awak ni ke yang depa pasti pelik tanya. Dia dua tebak main tu nata make bui. Nak sakit hati. Sakit kau kalah. Dah ro tanya. Ganteng kupau mati tu. Iwo tu yang ada deh. Dari timpang aju. Apa dia otak ni? Anda bermangat lah. Ikut ke mabuk. Apa kata gaji? Anda boleh lapah ke yang tu. Ingat pada cepat tu bawa pergi ke dah bulan itu rumah nak pergi. Sampai rumah bui dulu. Kau tak dah mak? Purno kan yang gagal. Juk jajan akhlak kan yang gagal. Makanya Rasulullah dipersiapkan bunoma dengan mak ayah yang menjadi suri teladan yang baik. Itu contoh. Maknya urun mustajabah doa. Maknya urun keramat doa. Ku yang doa le mak teruk kan katanya. Makanya be doa walaupun mungkin kan dia gede tanpa pemimpin pun. Ya, kerja mana? Geburu. Balak ada doa yang baik. Dan doa yang buruk. Hadirin pemilihan ayah penuju dakwah yang mulia. Baca. Kata balahin Nabi Allah Ismail berpindah ke satu nanggro boleh. Dukun orang tega guna. Bak nanggro jan hana bak kaya yang sibak. Hana binatang musabak. Dukun dari Siti Hajar. Cuba. Bak tempat sunyinya ni aktifkan. Hai Bandung lahir macam. Hana betul. Punya nadi dua waktu Bandung lahir birah macam ya abah orang ini tu. Hana betul. Lego aku tanya dengan Siti Hajar hana betul. Duduk balik tanya. Cuba. Pengkunya perintah Tuhan. Nya hai ada. Ada mukanya perintah Tuhan. Mungkin dan tega lakukan kepada Gada Hajar. Sedangkan Ismail baru dilahirkan. Lebih cinta ke Allah Tuhan ketimbang awak kata. Tapi ronya kata Nabi Ibrahim haji tak kena dia itu bainam. Ya kan? Hati ke mau itu betul itu dek. Len hangko dalam mokah dik. Len melayang Allah. How mati ke? Ipoh. Percaya ke Allah cinta yang lain. Ipoh curiga ni nang deong dia mono. Atai tek dapat hawe apa tu? Jika bukan dia lain dah. Jina. Ma duno praktek Nabi Ibrahim. Doknya lebih cinta ke Allah timbang keluarga mereka. Hadirin pemilihan ayah penuju dakwah yang mulia. Kata mak, coba punya memang nian keinginan rajubang kalian rela. Hui dan dah buat jubang pun. Ini akan berpuluh lima. Nabi Ismail karai laju. Rupanya cepat makanan bekal yang gemuk bunuh ke habis. Gemuk Nabi Ismail. Siti Hajar ni hana susu. Mak muda keluar mau. Jamun hana SKM dah. Bandung mau. Sehingga oleh gemuk Nabi Ismail dengan Siti Hajar gepenal dah nanggro dan nanggro Bakkah. Ikut awak lainnya nanggro Mekah. Nampung dari sedap. Ya, dan dasar ni penduduk ni Siti Hajar dan Nabi Ismail di nanggro Mekah. Kau boleh mungkin sabar berapa dia mungkin maruah yang jadi hanai. Lemahlah si dok pakaian putih dengan korek-korek bagaki Nabi Ismail. Syak poi. Bani poi hanya pio-pio dia. Kekele malaikat urun yang berpakaian putih. Zam. Mata Aceh hu katik. Menyahadan hu banjir kota Arab. Maka di iman dalam pun makna bahasa Aceh iman hu. Ma beda pula. Dia tahu dengan pengajian sama ada dia buat murah tak. Nak buat iman hu macam. Jangan syawara. Dan lebih makna mantap. Nampak boleh. Yang bahasa Aceh yang makna. Zam-zamnya hu. Tik. Nah, beda pula dan iman hu tak. Jangan syawara. Bila ayah bersyukur kepada yang Allah muliakan. Kata singkat cerita lebih kedua. Karai. Kau ada galan-galai lewat suku Jurhum.
Kalau buat tempat yang hanai, buat tempat yang hanai binatang kanai. Pegat kemah ramai dulu. Lewat suku Yamani. Kana udu kana kemah pegat lalu. Pegat dah udu maju kana tu. Nabi Ismail raya-raya itu cukup kata. Dum kawinlah masih orang inang dari suku Jurhum. Yang dah salah perempuan yang pertama. Inang Nabi Ismail yang pun kurang tak akai. Kurang tak akai. Gedingo berita yang bawa Nabi Ismail kagum kawin dengan Nabi Ibrahim tak tegak rumah. Rupanya rumahnya dia jelas sama mana? Oh ada kamu rumput kita tak begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Toh, tu dapat biraya tu dapat. Dia buka pintu, urut Tuhan kau. Tunggu kenal, dia kata nikah ha. Pada ayah tuan. Nabi Ibrahim dia tegak lagi semua kata yang nak merumpuk lagi. Dia pulang kamu dia tegak. Tunggu kenal, dia kata nikah ha. Ya Allah. Dia letak dengan berdaya yang berkatanya rumah Ismail. Nya, mahu kayaknya, hai kayaknya dulu. Orang dari agama mana dari bapa salah bunyi udah. Aku belum roh dia. Bunyi itu pada agama. Nah bikinnya. Nah, hampir itu orang kaya bang tuji pokoknya nak bawa adalah. Tapi bila Cina betulah, bang. Kau mesti nak meratip hati tidak zikir dulu. Pak ikut sana pun baca bau tabak. Lindung nanti di mana? Di mama, ayah, lindung jamur, orang tege je lindung. Bang, ikut sana aja tu dalam praktik pun baca di angin. Gejuk keramat ya Allah Taala. Apa keramatnya? Orang tege dina lindung kat sana ikut. Gejuk nyari rumah. Gejuk nyari detik di rumah. Kon pulang, kon tak pergi macam guru ikut dulu. Yang keramat itu yang mampai atas itu awak ini juga sama nak tapi nanti itu rumah tidak ada tu. Keramat jamu ni itu banjai dengan bagaimana? Kaki memang buat. Ya, cok tu. Baru pergi. Ingat Nabi Allah Ibrahim. Johan cocok juga ke rumah Nabi Ismail Sidro Nabi. Ismail ada menyewa dia menyewa Ismail dah pegah ram pintunya kayu gantung hampah di bahagian. Dan aku cocok di rumah Nabi Ismail. Terus Nabi Ismail. Nah rasa dulu. Nah jamai dia. Nah urut Tuhan. Tak kuat Tuhan semua. Begini mereka kuat. Maka buka ijazah kau. Tak buka ram pintu kayu gantung. Rumah-rumah tanya dah dulu kau kayu gantung ram pintu rumah kita. Ingat tanya. Punya wasit pastian tu gunung ayah. Nyo petanda yang bahawa orang itu nyo budak rumah kata itu. Yo, kenal deh. Nak aku kan gunungnya. Waktu urut Tuhan nyo kenal. Waktu urut Tuhan nyo ayah kah itu. Hai Nabi Ibrahim pun baru nak guna lahir manusia. Ku pegang batah orang itu nyo pegang lagu Uganda yang bertanda gatah nak cocok lagi di rumah ni. Karena ketika gatah Uganda sebagai urung di rumah. Terus orang Cina kata nak serapa orang Cina dan mari dengan Gaza orang Cina hendak bulia orang Cina. Makanya orang Cina luas orang pintunya dibantu gadah nak cocok di rumah. Bedah tak ada apa-apa. Bangun mayang-mayang hendak bercanda-bercanda ni. Oh. Itu menyana hidup benar. Oh, berumah benar. Anak buku menyana hidup yang ada. Kau dikata bagi dua ayah. Baik nak rencana bagi dua buku benar. Hai bulia orang Cina. Kata singkat cerita Nabi Ismail belum kahwin lagi. Anak trik bersuku Jurhum. Kedepulah beritanya singkat cerita lebih ahli membuah karena wadai katilah. Kedepulah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Negara Abi. Bahasa kita pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyo aja nak sama naro tadi. Rekap pengai memang. Tu dapat lemah. Buka pintu rumah. Padaku bukan raya hati rumah kita buka je rumah. Pintu je orang nak kita. Ya Allah Tuhan aku. Kau ni jah aku. Hai udah ada betul nak dekat rumah kamu. Hai nak lu kena tanya nyonya rumah Ismail. Nya tapi kau nya nak hau kerja. Hai ku hau kerja malam dalam agama yang roh dalam bangsa salah lebih hati. Yang suami lagi. Yang biji yang mana ni? Biji yang mana ni? Bulu tak. Dalam terbaik ikan boleh.
Tinggal Nabi Ibrahim, dia kata cocok jika berumah Nabi Ismail. Orang inang yang buat membuat kalian jamin. Aku pion dari rumah lain aku. Tabang aku lain dan fresh cubang Ismail wa. Kagak kita apa? Aku tu kena sehalai apa? Ada jauh orang yang got timang jamin got cik. Bijak aku ni pada aku. Ya bicahi malah nak tinggal dia pun ite pergi tu balu tu tempat. Ya, bijak aku ni. Bijak pada aku. Kemudiannya tentu dah kahek dah kerja pun. Pas kerja pada aku memang tu aku body kena ke rumah orang yang Nabi Ismail yang kedua yang tak akan bunuh. Abu je pergi baju. Siapa hai dah dah rumah kau pada mungkin dia bopol pun langsung ni. Karena tiga tu Abu je punya wadran punya phone ni kita bayar ni je. Pada kedua ni je. Rupanya memang dua. Yang kemudian yang Nabi Ismail bunuh iu. Kau fikir apa iu? Kau bagi iu. Dia nak fikir nak bagi kita itu tu bagi iu. Hana gekal dia Nabi bukan inang Nabi Ismail. Lepas tu kuih yang pun mana ibu kuih baju. Anak ibu timpan dah beli timpan orang. Ada dapat kuih. Dah kena jadi dah. Kuih apa dia lah ada ikut. Ya aku cuma bagi buku tahu dia boleh ke. Kalau kata cerita bikin Nabi Ibrahim. Nya kaimo ada Nabi Ismail. Oh bangun kau pada ni. Gaman gua. Tahu kakak. Di mana jadi? Tengok dalam ni. Kau bantu kawin yang geprek. Dua Nabi Ismail Patrick. Bukan dari Nabi Ibrahim. Nyo ipi kadu. Uro pi kadalah. Lebih kedua. Tak dalam perjalanan terjadi yang hendak mengizinkan nanti. Bahawa lagi ini. Untuk tapi dah buka mantan Mbak Ismail Dewa dan rampintonya Mbak Nabi tukar kali kapah Mbak Mantan. Betul ada yang Nabi Ismail. Yang cikaya kak kepukat dia apa jangan. Ya, apa orang nak hana tenang kau tengok hujung nan. Banyak mak. Seseh-seseh yang baca-baca dah sedih. Ya. Belakang itu gua bagi ayah buah bumi dan bahagia. Lebih kanan dia bagi belakang itu. Ya kan itu nak ikan kerja Nabi Ibrahim dah lalu jadi kan. Agak jauh tu. Kalau memang tu ayah yang berbahagia, terus juga Nabi Ismail. Nasama. Dan yang kedua adalah nasama. Nak jamin ya. Nah, orang Tuhan tayang takkan dah. Hek lu program nonton ina tu dan bi baju dia halabi. Apa dia kita bohong. Bu dah jadi dah bohong buat. Dulu lama ni. Agaknya kuih pernah nak tabah nak buat kuih. Mak kuih nak yang kan naik bapak daerah lampu tu. Kau dia tidak jalan yang dah buat semua. Hendang ni dah. Kalau itu malam hendang ni. Kalau mak beu hati ni cok kaki, mak rai hati nak padu jantung. Kan? Kagak emang tuan. Agak yang fikir tak ada senang tak ada bangun karang pintu rumah tanya ambil kantol ni. Nyanyian wasiat pasti ayat ada orang tua. Dan tu semua yang duduknya. Ada bukan pada untuk tu. Rabi tidak no. Yang urung Tuhan yang gunanya yang urung sila. Ada bukan urung sila yang kita untuk memang keluarga dengan ada. Ya Allah, ayahnya makanannya bukan makin bau kan tidak. Mana kau nanti kan tidak ada rumah ni. Kayaknya benar ada ayah tuan ada debu. Punya debu pasti dia. Rang pintunya kebuka hang pintu kadu kali yang pertanda gadah hang gantungan tole jika rumah ni selama-lamanya. Hehehe. Ya, tenang dah punya dia ada pujuk nang pintu hang tilaga. Nya cara-cara kuah-kuah mana. Padahal tak peduro kan ada kuah mana, tapi uronya ke mamah tu pek.
Dum namanya sini puja-puja aja. Sini puja-puja dari luar ke dunia bebek. Yang bebek ke malam dulu itu punya ada bulan dah. Ini lah kan dia tengok-tengok ni kalau jalan luar kamu di tuan dia je ke. Ya, adik. Memang kuah kan tak mana ada. Nya jangan apa. Jangan apa dulu dalam mulut dengan video kau ni. Ngeteh kalau puja. Puja. Walaupun tak Tuhan. Saya hidup semati sampai sudah neraka lagi. Kata hemat. Ayah dan cukup senang hati kata-kata dan jumpa Hino sebagai gelantor dan kata mulia urun Chile senang hati makanya buat membawa kata wujud perumahan dan selama-lama lagi Nabi Ismail ayah, Nabi Ismail mak belum kahwin dengan Samah lahir anak tilutin wadah. Anak yang pun dan Nabi yang kahwin dengan orang yang lahir Nur Muhammad berpindah dari satu sufi ke rahim suci berpindah dari satu sufi lahir Nur Muhammad berpindah dari satu sufi ke rahim suci berpindah hingga mak basabohnya mak karame udun bandang Mekah lahir sidra udun agam nandonya Fihir nama asli Quraisy. Dum kawin si Raudun inam lahir Nur Muhammad berpindah. Karame gepejitlah suku Quraisy. Pakai benar suku Quraisy dan jalan indah tu bernyang dan bernyang Quraisy. Kamu pun. Kamu ada. Suku Quraisy. Kata bagaimana ramai urun ramai bendut. Lahirlah Sidro urun agam nan bernyang Hashim cik Nabi katanya. Nur Muhammad karena dalam sulbi Hashim. Awate masa Nur Muhammad Nabi kedanyo lam sulbici Nabi kedanyo Hashim. Awate kerja Hashim. Ubena pakai, ubena bate di pegah apa? Hashim. Absia berbahagialah. Gada akan lahir turunan daripada gada. Pemimpin segala umat rahmatan lil alamin. Jangan pegah apa mak bate pakai. Tapi Allah Taala nak pidin ni bate ko pakai orangnya pegah apa. Menyuruh bidin oleh Allah Taala pakai kematian berkhabar Hashim mempunyai apa? Tuk biu. Bandajak Hashim. Dalam surpi ganda keturunan ganda lahir perampok pencuri mana? Mana gantung? Hashim mempunyai apa tu? Kak Padima yang mengandungnya agen tabu-tabu mati. Allah Taala sayang kepada kita hendak membuka aib penyoli. Ada bidin ni batin memakai sudah bersyukur dari orang yang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orangnya anak alasan untuk anak dapat lahir Rasulullah. Dapat lahir Rasulullah nak mesti dapat kanduri. Yang mampu dalam kanduri, yang mampu dalam laut dengan dagun berkenan. Dagun buah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu tak ada hanya tiga awak kan kenal. Anak pun mana ciknya nak tahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mana kuah? Hangat. Lagi wah India pipi baik. Dia nak tahu kena mana? Beyo, kita ni tahu tidak. Kena buku jadi tu ke kuah ini orang. Kena tu nama kau noi jerky jangan khabar ni. Yang mana China mumpat lah. Dunan dia dalam seluruh Rasulullah berkat. Perang berdua dalam mana? Baca seluruh mana? Apa tu kuah? Yang mati dia mengunjung. Umi dan ayah mengunjung dakwah yang mulia. Kakak memang dua. Hashim berkahwin dengan Sidra urung inam lahir berkahwin dalam lahir laju lahir kana wa ajullah samana lahirlah kakek Nabi Abdul Muttalib mak Allah dah sayang ke Nabi Sonan Abdul Muttalib Mohok roh Kapado menda Nabi yang tonan. Hai, ci Nabi kedai Abdul Muttalib tonan. Kapado awak kampung Madinah sama dengan ada. Hai mak. Ada Rafi Ahmad tonan. Rafada saudara mah. Dah anak boleh tonan ke.
Hai mak, Abdul Muttalibnya betul ini Abdul Muttalib. Pakai betul nama Abdul Muttalib. Karena cik Nabi katanya Abdul Muttalib adalah pemimpin kota Mekah. Lagi Pak Mukim, nya nangian. Pak kecil nya nangian. Nangian nagro nangian. Pak Mukim bertanya, Pak Mukim nangian. Pak Madi. Pak kecil lain cik kan? Pakai di bawah Abdul Muttalib. Abdulnya hamba, Talib dicari, hamba yang dicari-cari karena kita pemimpin kota Mekah. Ini catat. Abdul Muttalib nan sedikitnya Syaibah. Yang nan bulu molek ini tutunan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nan Syaibah. Baik kaduha kalau itu nan cik Nabi yang tahu nan. Syaibah nan. Kamu tahu? Kamu kawin dengan si orang ina. Tanya yang ada depan cik Nabi yang Abdul Muttalib. Nan Abdul Inang Abdul Muttalib. Nek Nabi kita yang tahu nan. Ulu berarti mana nan? Kaji jago mah. Nanya nak jago bagi cik dia roh ni duduk orang latah baju kumpul dulu. Nah nek Nabi yang tahu dan. Abdul Muttalib pun kawin dengan si Rawi ini dicatat di status. Abdul Muttalib Syaibah pun kawin dengan si Rawi ini nan urang inang kayaknya nek Nabi bertanya apa ibu dah hidup hadanan nek Nabi dia. Fatimah Al-Makhzumiyah. Tonan Fatimah Al-Makhzumiyah. Gemkawin dengan Fatimah Al-Makhzumiyah Abdul Muttalib lahir 16 tahun. Walaupun dalam riwayat 18 tahun. Nah dengar dah jom. Padahal nak terajak. 16 tahun. Tifloh ro agam 6 ro ino. Belum nak punya. Dia lagi nak buka hadinyo hadai manu-manu ni. Gok 16 tahun. Anak happy. Wajak pada pimpinan ni. Kena. Kata memang dua. Wate Fatimah Al-Makhzumiyah dan cerita di malu. Hamil yang ke-10 anak Adam. Gemukau dia Abdul Muttalib. Upok kan. Kapoh ada ini malam.